Setiap legenda ada permulaannya. 38 tahun perkhidmatan. Satu nama yang kekal. Seorang pemimpin melangkah pergi meninggalkan warisan dan legasi buat kami. Tegas, tapi dalam ketegasan, beliau turut memupuk semangat kekeluargaan. Seorang yang bijak dalam mencari peluang untuk menambah baik Skip 2 ke arah yang lebih cemerlang. Bertanggungjawab dan sangat empati kepada warga Skip 2. Sejarah pun tercipta. Di Johor Bahru, tanggal 22 November tahun 1965, lahirlah seorang anak bongsu daripada 6 beradik bernama Hassan bin Ismail, seorang yang akan menorehkan namanya dalam sejarah pendidikan, suami penyayang kepada Puan Azizah binti Mansur dan bapa kepada 5 cahaya mata. Beliau menanam nilai kasih sayang dan integriti dalam setiap langkah kehidupannya, membentuk asas kepimpinan yang teguh dan berwawasan. Langkah keilmuan tidak pernah berhenti. Dari Sekolah Kebangsaan Majidi Bahru tahun 1 hingga 6, kemudian melangkah ke tingkatan 1 dan 2 dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara Johor Bahru. Beliau menimba ilmu dengan tekun. Maktab Perguruan Seri Kota, Kuala Lumpur menjadi batu loncatan untuk sijil dan diploma perguruan pada tahun 1984 sehingga 1986. Sebelum beliau menakluk cabaran akademik dengan ijazah sarjana muda di Open University tahun 2006 hingga 2010 dan memperkukuh kepakarannya melalui kursus NPQEL pada tahun 2012. Dedikasi beliau tidak pernah disia-siakan. Sepanjang kerjaya, Encik Hassan dianugerahkan perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1995, tahun 2005 dan tahun 2020, sebagai tanda pengiktirafan terhadap sumbangan luar biasa beliau dalam dunia pendidikan. Perjalanan seorang pendidik sejati bermula pada tahun 1987 di Sekolah Kebangsaan Kedai, apabila seorang guru muda memulakan misinya mendidik dengan ketegasan dan membimbing dengan jiwa. Langkah seterusnya membawa beliau ke Sekolah Kebangsaan Felda Keratung pada tahun 1989. Kemudian ke Sekolah Kebangsaan Pasir Putih, Pasir Gudang pada tahun 1992. Setiap sekolah, setiap murid menjadi batu-bata yang membina keteguhan seorang pemimpin. Tahun 1997 menandakan babak baru beliau di Sekolah Kebangsaan Kulai, diikuti 2003 di Sekolah Kebangsaan Taman Indah Pura II, sebuah sekolah yang tidak disangka kelak menjadi nadi legasi kepimpinannya. Dari tahun 2004 hingga tahun 2010, beliau menggalas tanggungjawab sebagai penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Bandar Putra. Kepimpinannya semakin menonjol, bukan sekadar arahan tetapi teladan yang hidup. Pada 16 Februari tahun 2012, beliau melangkah ke fasa baharu sebagai guru penolong kanan pentadbiran, diuji ketegasan, kesabaran dan wawasan. Pada Disember tahun 2014, gelaran guru besar disematkan, menegaskan misinya memimpin dengan disiplin, integriti dan hati yang tulus. 1 November tahun 2015 membawa beliau ke Sekolah Kebangsaan Seri Gunung Pulai, mengukuhkan reputasi sebagai pemimpin cekap, bijak merencana dan dekat di hati warga sekolah. Manakala pada 16 April tahun 2017, Sekolah Kebangsaan Senai menjadi pentas baru untuk membina budaya kerja profesional dan tersusun, menandakan setiap langkah beliau sentiasa meninggalkan kesan. Akhirnya, pada 4 Julai tahun 2023, beliau kembali semula ke Sekolah Kebangsaan Taman Indah Pura II, sekolah yang telah menjadi sebahagian daripada hidupnya. Dengan tanggungjawab dan grade yang terus meningkat, beliau memimpin tanpa mengeluh, tanpa berhenti, meninggalkan legasi abadi yang akan terus dikenang generasi demi generasi. Encik Hassan bin Ismail, seorang pendidik,
seorang pemimpin, seorang legenda dalam dunia pendidikan. Saya Cikgu Hassan bin Ismail, guru besar SK Taman Indah 2 yang mula bertugas di sini sejak 4 Julai 2023. Dan pada hari ini, tibalah masanya untuk seorang legenda pendidikan menutup perjalanan gemilangnya dan bersara dengan penuh megah. Budi Tuan jadi madah. Jasa Tuan jadi sejarah. Dari kami, terima kasih sanjungan budi Kerana membina legasi ilmu yang kekal diingatan dari warga sekolah ini. Selamat bersara Cikgu Hassan. Kepimpinan Tuan berteraskan iman dan kasih. Semoga Allah membalas segala jasa Tuan dengan keberkatan dan ketenangan sepanjang hayat. Selamat bersara Cikgu Hassan. You lead with wisdom, Teach with heart. inspire with action. Your leadership made our school not just better but brighter. Thank you Cikgu Hassan. Bye. Dalam setiap kiraan dan eksperimen, Kami temui kepimpinan Tuan. Tersusun, bijaksana Dan penuh dedikasi. terima kasih. kerana membimbing kami. Laksana nahoda bijak mengemudi. Tenang belayar di lautan luas. Guru besar kami banyak berbudi. Meninggalkan jasa yang tulus ikhlas. Bye-bye. Selamat bersara Cikgu Hassan, semoga terus sihat bersama keluarga tersayang. Dari kami, Mat Skippers. Selamat bersara Tuan Guru Besar. Selamat bersara Cikgu Hassan. Terima kasih di atas semua bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami. Semoga cikgu terus sihat dan bahagia selalu di samping keluarga. Terima kasih Untuk segalanya. Cikgu Hassan. Selamat bersara. Terima kasih Cikgu Hassan. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Hassan. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zamani bin Iman, mewakili PIBG Skip 2 mengucapkan selamat bersara kepada Encik Hassan bin Ismail. Semoga sentiasa sihat dan gembira bersama keluarga tercinta. Cikgu Hassan, ketegasan cikgu jadi panduan, kesabaran cikgu jadi teladan. Kami bangga pernah berkhidmat di bawah kepimpinan cikgu. Selamat bersara Cikgu Hassan, semoga bahagia selamanya. Saya dikelilingi oleh barisan pentadbir yang komited bertugas dalam bidangnya. Sekolah ini merupakan sekolah yang saya suka masuk ke bilik guru. Kerap saya masuk kerana hubungan kami macam sebuah keluarga besar. Minum bersama, tahu bersama, dan ada masa sambil minum kita berbincang tentang program sekolah. Bila saya masuk pun mereka tak ada macam terlalu formal sangat. Ini saya rasa suka. Memang saya orang begitu. Jadi dia menimbulkan keseronokan dan menjadi kenangan saya di Skip 2. Menyenokkan. Lebih banyak kenangan manis saya tempuhi berbanding pengalaman yang kurang menyenangkan. Saya pernah berkhidmat di kawasan orang asli di tengah hutan.
Walaupun keadaan sangat daif, tapi dia memberi pengalaman hidup yang bermakna. Menemui berbagai lapisan masyarakat, latar belakang yang berlainan. Oleh itu, saya menemui ramai kenalan sama ada guru-guru maupun masyarakat tempat. Yang menunjukkan juga ke mana-mana saya pergi, ada saja yang saya kenal dan orang menegur saya. Itu yang membuat saya gembira. Buatlah yang terbaik dengan hati ikhlas dan curahkanlah kepada sekolah. Kerana semua kesan itu sangat bermakna kepada Skip 2. Syabas dan tahniah kepada cikgu muda. Teruskan apa yang cikgu lakukan ini untuk masa mendatang supaya Skip 2 ini terus megah, berdiri sama tinggi dengan sekolah-sekolah yang lebih besar lagi. Kepada semua warga Skip 2, terutama kepada guru dan AKP, agar dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita dengan ikhlas. Semoga anak-anak kita, iaitu murid-murid kita, mendapat perkhidmatan terbaik daripada kalian. Dan saya berharap semua guru-guru dan AKP menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh jujur, penuh rasa keikhlasan, kerana dengan ini kita dapat menjalankan tugas dengan rasa lebih seronok. Sebab bila kerja dengan ikhlas, hati kita akan jadi lebih gembira dan kerja kita lebih berjaya lagi. Dan akhir kata, walaupun lepas ini mungkin saya tak berada di sini, saya berharap hubungan seperti kekeluargaan sebelum ini terjalin terus walaupun selepas saya bersara. Dan jika jumpa saya di luar nanti, walaupun tak berkhidmat lagi, tegurlah saya. Ada kesalahan, terkilaf, perkataan, perbuatan, termakan, terminum, minta dihalalkan. Dan maafkan atas segala kesilapan saya jika ada. Terima kasih.